Sekali lagi, Datuk Seri Hamzah Zainuddin muncul sebagai tokoh paling menonjol dan konsisten, disebut sebagai calon paling layak untuk menggalas jawatan pengerusi Perikatan Nasional menurut pandangan beberapa tokoh akademik dan penganalisis politik terkemuka. Mantan Naib Chancellor UiTM, Datuk Seri Profesor Dr. Ibrahim Abu Shah berpandangan dua tokoh paling layak memimpin PN ialah Hamzah Zainuddin dan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berdasarkan pengalaman kepimpinan serta kemampuan mengemudi gabungan dalam lanskap politik mencabar. Pandangan itu turut dikongsi Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin dari UKM yang menegaskan Hamzah merupakan calon paling sesuai menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hamzah Zainuddin yang paling layak ganti Muhyiddin malah telah menerima sokongan PAS sebelum ini, kata Prof. Syamsul. Sementara itu, penganalisis politik UUM Profesor Madya Dr. Malik K. Ibrahim menekankan proses pemilihan pengerusi PN wajar dibuat melalui musyawarah atau syura agar calon yang dipilih sama ada dari PAS atau Bersatu dapat diterima secara terbuka, rasional dan profesional bagi memacu PN menuju PRU 16. Profesor Kehormat USM, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid pula menyifatkan Hamzah sebagai pemimpin berimej moderat, berakar kepada gerakan Islam, tetapi tidak ekstrim, sekaligus mampu menetralkan persepsi negatif terhadap PAS dalam kalangan pengundi bukan Islam, faktor kritikal buat PN yang memerlukan sokongan rentas kaum. Pandangan yang sama turut dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kalau kita tengok seniority dalam kepimpinan Bersatu dan juga PAS. Dalam Bersatu, selepas Tan Sri Muhyiddin, yang paling layak adalah Hamzah Zainuddin. Saya nampak di segi seniority dia lah, katanya. Mesyuarat Majlis Tertinggi PN dipercayai akan berlaku pada bulan ini untuk memutuskan pengganti Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletakkan jawatan berkuat kuasa 1 Januari lalu. Sekian dulu. Guys, jangan lupa subscribe, share dan like politico.my.